Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Saya Cikgu Nur Sheila daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Hari ini cikgu akan membincangkan dengan murid-murid sekalian tentang tajuk 8 iaitu lokus dalam dua dimensi, yang mana cikgu akan memfokuskan kepada subtopik 8.2. Tapi sebelum tu cikgu ingin menguji kembali apa yang telah kita pelajari sebelum ini, yang mana kita telah pun mempelajari tentang bagaimana membina lokus yang lokus daripada satu titik, yang mana kita akan membuat satu bulatan sekiranya soalan tersebut menyatakan kita perlu membina lokus daripada suatu titik tetap. Okey, yang kedua juga, kalau awak semua masih ingat, kita juga telah mempelajari untuk membina lokus daripada dua titik iaitu titik A dan B, yang mana daripada soalan tersebut kita akan membina dua garis serenjang. Ingat lagi tak? Okey. Kemudian dan yang ketiga, masih juga daripada garis AB, yang mana kita akan membina lokus daripada garis AB sama ada jarak tersebut akan berada di atas ataupun di bawah. Ingat lagi tak? Okey, dan yang keempat, suka teacher saya untuk mengingatkan, kita juga mempelajari tentang untuk membina lokus daripada pembahagi dua sama, yang mana kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil bisector. Ingat lagi tak? Yang mana kita akan diberikan sudut dan awak akan membahagi dua daripada dua garis yang bercantum. Okey. Kemudian sekarang ni kita nak masuk pula kepada silibus hari ini iaitu 8.2. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, alright, teacher ulang balik. Okey, apakah lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik? Okey, daripada empat benda tadi yang saya sebut, okey, lokus apa yang akan dibentuk daripada ayat tersebut? Okey, kalau kita tengok di sini, lokus bagi titik yang berjarak tetap. Okey, poin dia kat sini adalah ayat tersebut, perkataan itu adalah tetap dari suatu titik tetap. Okey, apa maksud ayat tersebut? Okey, kita tengok kat sini gambar rajah tersebut. Okey, lokus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari suatu titik tetap ialah sebuah bulatan. Okey, actually benda ni kita dah belajar dah sebelum ni, cuma sekarang ni saya just nak recall balik memori awak. Okey, kita tengok kepada gambar rajah. Okey, saya telah membulatkan, saya telah meletakkan suatu titik di sini. Titik ni adalah titik tetap yang tidak akan berubah. Dia stay je kat situ. Okey, kemudian awak akan mengambil jangka lukis dan kita akan membuat bukaan 5 cm. Jadi bukaan 5 cm tersebut, apakah lokusnya akan terbentuk kat sini? Kalau awak perhati tengok, okey, kat sini kita akan membentuk lokus tersebut, kita akan membentuk lokus dalam bentuk bulatan. Okey, lokus dalam bentuk bulatan, dan bulatan tersebut dia, okey, kalau pelajar sekalian sedia maklum, sebelum ni kita dah pernah belajar, dan benda ni awak kena faham dan kena ingat. Lokus akan membentuk bulatan sekiranya dianya berpusat di titik tetap. Okey, di titik tetap. Maksudnya lokus tersebut dia tak boleh berada, dia membentuk bulatan daripada satu titik. Dua titik tak boleh membentuk bulatan, murid-murid sekalian. So satu titik ni dia akan bergerak berpusing mengelilingi titik tersebut dan ianya akan membentuk bulatan. Jelas atau tidak di sini? Okey, jadi teacher harap awak semua faham tentang konsep ni. Konsep ni yang mana tolong ingat, tolong fahamkan, kita akan membina bulatan daripada titik tetap, satu titik yang tidak bergerak. Okey, setakat ini dulu untuk hari ini. Kita akan bersambung lagi pada hari yang akan datang. Terima kasih.